Siapa ada masalah nak buat simpanan untuk dana kecemasan? Dah cuba buat tapi simpanan selalu bocor ataupun sebenarnya tak tahu nak simpan berapa banyak setiap bulan daripada gaji tu? Okey, jom tengok video ni sampai habis. Jangan lupa untuk save supaya mudah nak rujuk balik nanti. First kali, letak target. Antara 3 hingga 6 bulan gaji adalah permulaan yang sesuai untuk kita simpan dana kecemasan ni. Katakan gaji RM3,000. Kalau RM3,000 untuk tempoh 3 bulan gaji yang perlu disimpan ialah RM9,000 yang perlu dikumpul. Kalau 6 bulan pula, RM18,000. Okey, setiap bulan berapa banyak yang nak kena simpan pula? Pakar kewangan sarankan antara 10 hingga 30% kita alihkan daripada gaji untuk buat simpanan. Okey, untuk mudahkan kiraan, saya ambil yang minimum dulu. Kita ambil 10% daripada gaji, iaitu 10% daripada RM3,000 dapatlah RM300 setiap bulan. Jadi RM300 lah yang perlu dialihkan daripada gaji kita setiap bulan. Katakan nak capai 3 bulan pertama. Berapa lama tempoh yang perlu disimpan untuk kita capai target tersebut? Jadi RM9,000 kita bahagikan dengan RM300. Sekiranya anda konsisten buat simpanan dalam tempoh tersebut, insyaAllah dalam masa 30 bulan ataupun 2 tahun setengah, target tersebut akan tercapai. Nak bagi mudah dan nak bagi melekat simpanan tu, ini suggestion saya. Simpanan yang perlu dibuat RM300 tu alihkan dalam bentuk emas. Tukarkan dalam bentuk gram emas, simpan di dalam akaun Gap Public Gold. Sekarang ni kalau alihkan RM300 tu akan dapat sekitar 0.5 gram emas. Simpanan dalam bentuk emas biasanya akan lebih melekat dan juga konsisten bertambah sebab ia dah tukar menjadi gram emas dan sukar untuk kita gunakan dia untuk hal-hal yang remeh. Bagi yang belum ada akaun emas bersama Public Gold, nak daftar boleh klik link di profil saya. Pendaftaran adalah secara percuma. Boleh cepat-cepat klik link di profil untuk mulakan tabungan emas anda hari ini.